negara, fasa perpaduan tiang kestabilan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Rahsia kesempurnaan rukun negara ialah pada amalannya. Tanpa amalan rukun negara akan menjadi secerpis dokumen yang tidak mempunyai makna. Demikianlah peringatan Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Hadirin yang saya hormati, sejarah tidak pernah berdusta. Tragedi 13 Mei 1969 meninggalkan pengajaran yang besar kepada negara. Daripada peristiwa itu lahirlah sebuah rukun negara, fasa perpaduan tiang kestabilan negara. Persoalannya, adakah rukun negara sekadar meniti di bibir atau benar-benar terpahat di hati? Lantaran itu, marilah kita bersama-sama menghayati maudu rukun negara, fasa perpaduan tiang kestabilan negara. Fasa pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Profesor Diraja Syekh Muhammad Nakib Al-Atas, matlamat pendidikan ialah melahirkan insan yang beradab. Tanpa adab, ilmu kehilangan hikmah dan kemajuan kehilangan makna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin unsa wa ja'alnakum min syu'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan antara satu sama yang lain. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang yang lebih takwanya di antara kamu yang bukan lebih berketurunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui dan lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Ayat ini mengajar kita bahawa perbezaan bukan alasan untuk permusuhan, tetapi untuk saling menghormati antara satu sama yang lain. Buktinya, ketika negara melanda banjir, rakyat pelbagai kaum berganding bahu untuk membantu rakyat yang Ayat ini mengajar kita bahawa perbezaan bukan alasan untuk permusuhan, tetapi peluang untuk saling menghormati antara satu sama yang lain. Buktinya, ketika negara melanda banjir, rakyat pelbagai kaum berganding bahu membantu mangsa tanpa mengira bangsa dan agamanya. Inilah roh sebenar kepercayaan kepada Tuhan. Hadirin yang dihormati, fasa kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar slogan yang dilaungkan, tetapi amanah yang diterjemahkan melalui tindakan. Namun cabaran pada hari ini jauh berbeza. Dahulu musuh datang bersama peluru. Hari ini peluru meraguk nyawa. Dahulu musuh datang bersama peluru. Hari ini musuh datang bersama papan kekunci. Dahulu peluru meraguk nyawa. Hari ini fitnah meraguk kepercayaan. Hanya dengan satu hantaran yang berbau fitnah atau perkauman, kepercayaan yang dibina bertahun-tahun maupun runtuh dalam sekelip mata. Oleh itu, jadilah rakyat yang menghormati perlembagaan, mematuhi undang-undang, menyimak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dan mengutamakan kepentingan negara. Kerana patriotisme bukan sekadar lengan, tetapi pengorbanan.
pengorbanan. Prinsip terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Jika kepercayaan kepada Tuhan ialah akar, maka kesetiaan kepada raja dan negara ialah batang. Maka kesopanan dan kesusilaan ialah bunga yang menyerikan pohon perpaduan. Benarlah pesan orang-orang tua, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ada mengangkat martabat insan, memuliakan bangsa, mengekalkan keharmonian negara. Apabila kita menghormati antara satu sama lain, perpaduan akan terus kukuh. Apakah artinya kemajuan jika rakyat berpecah? Apakah artinya kemerdekaan jika hati masih dijajah kebencian? Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang berakhlak. Kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang patriotik. Manakala kesopanan dan kesusilaan menyempurnakan masyarakat yang bertamadun. Marilah kita bersama bukan sekadar membaca atau menghafal rukun negara, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam hidup seharian. Jangan biarkan rukun negara tinggal sebagai hafalan. Biarlah rukun negara hidup dalam tindakan, bernafas dalam perpaduan dan kekal bersemadi dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kerana selama pasaknya kukuh, tiangnya teguh, selamanya tiangnya teguh, Malaysia akan terus berdiri megah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.